Salam geng, racun kali kita ada Realme GT8 Pro, phone flagship terbaru daripada Realme untuk tahun 2025. Spek dia kali ni memang gila. Lepas tu ada benda yang jarang-jarang kita boleh jumpa dekat smartphone, Realme letak dekat GT8 Pro. Dalam video ni saya tak nak sembang panjang, saya akan terus je beralih kepada phone tu. Kita nak tengok apa yang special, apa yang kurang dan berbaloi tak korang beli, korang upgrade kepada Realme GT8 Pro. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mula keracun sekarang. Kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing dulu. Yang mana kotak dia macam korang nampak lah, warna hitam. Lepas tu ada tulisan Realme GT8 Pro. Cuma ada special kali ni kalau korang perhatikan betul-betul kat tulisan yang bawah tu kan, camera powered by Ricoh GR. Yang mana kali ni memang special tau. Realme collab dengan jenama kamera legenda Ricoh GR yang katanya dah lebih 30 tahun tau jadi simbol street photography. So korang boleh bayang lah kan, segala DNA kamera GR tu diorang letak dekat dalam GT8 Pro. Hasil dia nanti kita boleh nampak lah, memang nice gila. So dekat sini ada tulisan Realme, dekat sisi pun Realme GT8 Pro, dekat bahagian atas ni ada tulisan AI. Dekat bahagian belakang ni pula kan, sekali pandang korang boleh nampak lah feature-features yang dia letak dekat sini memang sangat-sangat flagship gila tau. Dan kalau korang perasan pula, trend untuk smartphone daripada China 2025 ni bateri mesti atas 7000. Tak terkecuali dengan model ni, 7000 mAh bateri, fast charging, kamera 200 megapixel, kalis air apa semua kan. Dan warna yang saya dapat kali ni ada diary white. Rasanya ada 3 warna untuk model kali ni. Lepas tu varian ni mungkin yang tertinggi tau, 16512 GB internal. Sekarang kita akan buka terus dan tengok macam mana rupa dia dan apa je yang korang akan dapat dalam kotak. Make it real, tagline standard dia. Dan kita akan buka kotak ni. Dalam ni apa je yang kita dapat? Jom kita check it out. So once kita buka je, ada casing dia dekat sini. Kita buka dulu casing dia ni, plastik casing dia. Dekat sini first kali GT8 Pro series, dia punya quick start guide. Dia kasih apa tau? Ada 2 skru kecil tau. Yang ni memang lain macam. Bukan setakat skru kecil je, kalau korang pasang dekat sini, dia ada bagi screwdriver juga. Nampak tak dekat situ? Warna kuning, tema dia. So dekat sini, nampak tak? Sebab apa ni? Itu yang specialnya dengan Realme GT8 Pro. Dari dia punya casing ni pun korang boleh nampak lah yang mana kan. Yang ni rasanya kan first lah yang saya jumpa smartphone yang modul kamera dia boleh tukar-tukar. Dia feel macam kalau korang tengok before ni banyak dah phone yang datang boleh tukar body kan, macam CMF kan. Tapi ni dia just boleh tukar dia punya lens je. Untuk casing dia bagi dekat sini jenis solid, warna hitam. Next lagi, inilah dia phone yang kita tunggu-tunggu, Realme GT8 Pro. Ini warna yang kita dapat. Warna dia macam ni. Lepas tu kamera dia korang nampak kan, kamera bulat macam gitu kan. Yang ni kita boleh buka tau. Kita pakai skru tadi, kita buka skru dia. Lepas tu kita boleh tukar dia punya modul kat sini. Modul kamera je lah, dia bukan kamera tu kita boleh tukar. Sensor dia still sama. Yang boleh tukar dia punya modul kamera sahaja. Dia orang ada bagi extra punya modul kamera tu dekat dalam kotak ni. Kejap lagi kita tunjuk dekat korang. Yang ni jenis petak, yang ni jenis bulat. Next lagi dalam kotak kita juga dibekalkan, kalau korang perasan dekat sini ada MC bermakna yang ni memang set yang masuk Malaysia lah. Biasanya untuk media ni dia bagi yang macam China kan, 2 pin. So sekarang ni terus bagi 3 pin lah dia punya adapter. Kalau korang nampak dalam ni 120 watt. Lepas tu ada dia punya kabel jenis USB-A to USB-C standard. Dan juga dia punya SIM tool ejector dekat situ. So ini korang boleh nampak lah, detachable camera decoration protective cover set. So dalam ni kalau kita buka, saya tak pasti tau berapa harga dia. Rasa dia tak datang sekali, mesti kena beli asing ataupun mungkin dia buat promo dapat sekali, saya tak pasti. Dan ini dalam dia kita dapat satu lagi casing bersama dengan dia punya modul kamera yang kita boleh tukar. Jom kita tukar sekarang. Kita buka dulu. Yang ni bentuk petak. Kalau boleh nampak, yang ni bentuk bulat. Kita nak tukar yang petak ni masuk dekat bulat ni tau. Nak tukar dia senang je. Dekat sini ada 2 skru dekat bahagian modul kamera. Korang just buka pakai skru yang dia bagi dekat dalam kotak. Buka je skru 2 dekat sini. Kita akan buka sekarang. Buka dia pun simple je. Lepas tu dia jenis magnet tau. Dekat sini senang lah korang angkat dia punya skru tu kan. Dan buka sebelah lagi. Once dah buka, tak habis buka, kita buka sampai habis dekat sini. Settle. Dan keluarkan je.
Korang nampak tak ni? Modul kamera jenis bulat kita tukar kepada modul kamera jenis petak. Tapi kalau kita tak pakai pun, dah cantik tak? Nampak macam robot pula belakang ni. Nampak tak? Dekat situ ada tulisan 200 megapiksel hyper image. So inilah rupa dia bila kita tukar pakai modul kamera petak. Korang suka yang mana? Korang prefer yang mana? Jenis yang bulat ke? Atau jenis yang petak, atau tak payah pakai modul kamera, nampak macam robot sikit lah dia punya design tu kan. Cuma kekurangannya bila korang tukar dia punya modul kamera, casing pun kena tukar-tukar, tak boleh pakai yang sama. Nampak tak? Dia bagi dua casing tau. Kalau korang tukar yang petak, kena pakai petak. Kalau pakai yang bulat, kena pakai bulat dekat sini. Dan satu lagi kekurangan kecil dia, bila korang buka skru, hati-hati. Kalau terjatuh, susah nak jumpa tau. Tadi dah terjatuh, nak kena cari, ambil masa 5 minit juga sebab kecil sangat skru dia. So inilah rekaan dia. Kali ni diorang bawa rekaan baru tau. Switchable, detachable modul kamera. Sangat-sangat unik dan berbeza daripada jenama lain. Dekat bahagian sisi dia pun korang boleh nampak lah jenis macam gini kan. Lepas tu ada volume rocker up and down, ada line antena. Dekat bahagian bawah ni ada lagi satu port pengecasan. Lepas tu stereo speaker, ada juga SIM tray. Nampak tak? Design dia korang nampak lah. Memang standard design macam ni. Panel belakang finishing ni jenis macam matte macam gitu. Yang bagusnya kan untuk Realme ni, dia tak jenis suka tiru lah brand-brand lain. Contohnya kalau korang tengok sekarang, brand-brand China dia suka tiru macam iPhone sikit lah. Kalau datang dengan modul kamera yang boleh tukar tu, dia nak letak kat situ. Lepas tu macam-macam button dia nak tambah. Yang ni still clean, nampaklah klasik dia dekat situ. Dekat bahagian atas korang nampak lah ada air blaster ataupun mic dekat sini. Lepas tu ada speaker lagi, tapi still sedap dia pegang. Cuma kali ni terasa macam lebih berat sikit tau. Oh ya, dekat bahagian sisi ni, kalau korang perasan dekat bahagian bawah ni, ada lagi tulisan camera powered by Ricoh GR. Setelah kita set up Realme GT8 Pro, kita dah pun ada dekat bahagian lock screen dia. Daripada dia punya theme, lepas tu icon, dia punya setting, dia punya UI tu, korang boleh nampak lah kan agak berbeza. Sebab sekarang dah pun dapat Realme UI 7.0 yang terbaru. Dilengkapi dengan banyak sangat fungsi AI yang sangat-sangat membantu untuk kerja harian korang. Lepas tu kan, korang nampak lah kan, bila saya belik-belik macam ni, saya nampak kalau UI dia lebih kurang sama je macam UI Oppo terbaru tu. Yelah, diorang pun adik-beradik, tapi tak apalah, lupakan pasal tu. Sekarang kita sambung tengok bahagian hadapan skrin dia. Untuk skrin dia bagi saya memang sangat-sangat cun, bezel pun minimal. Lepas tu dah datang dengan screen protector dekat situ lah, good job. Dan yang paling special, kalau korang pergi dekat bahagian display and brightness, korang boleh nampak refresh rate yang korang dapat dekat skrin sangat-sangat tinggi, 144Hz. That's why scroll tu akan terasa lebih smooth. Dan yang paling gila, brightness dia bukan biasa-biasa, 7000 peak brightness tau. Sangat-sangat tinggi. Untuk spek dia datang dengan prosesor terbaru Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan binaan 3nm buatan TSMC. Hasil Antutu dia serapat 3.8 juta, paling tinggi lah pernah saya jumpa dekat chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, yang mana dia bukan je datang dengan satu chip, tapi dua tau, Hypervision Plus AI chip. Yang mana kan chip tambahan ni dia dapat boostkan lagi visual plus FPS masa korang tengah gaming. Dan korang nampak pula dekat situ, bateri sampai 7000 mAh, besar gila. Ada 120W fast charging lagi kan. 16GB RAM, boleh boost lagi 12GB tambahan. Lepas tu kamera pula ada setup 4 kamera, 32MP untuk front, 50, 200MP. Oh ya, sekarang ni saya nak tunjuk dekat korang features gaming dia. Bila korang masuk dekat dalam game, dia ada GT Boost. Korang nampak ada power saving, balance dan juga GT Boost. Dia akan dapat boostkan lagi performance. Lepas tu banyak gila features dia tau. Ada hyper frame rate, original frame rate kan, graphic quality boleh adjust, resolution. Untuk touch response dia pun tinggi tau, boleh adjust dekat situ. Dan kalau dekat bahagian tools ni pula, dia ada sistem status untuk monitor bacaan FPS. Yang ni baru, AI Gaming Coach. Banyaklah fungsi-fungsi baru yang ada dekat dalam ni, yang mana benda ni nanti saya akan explore lebih lanjut dalam dedicated gaming test lah. Jadi dekat situ nanti kita nak tengok performance sebenar dia macam mana. Special untuk aplikasi kamera dia, korang nampak lah ada option untuk pakai Ricoh GR dekat sini. Boleh adjust lah focal length dia kan. Lepas tu ada banyak jugalah dia punya filter untuk nampak klasik style straight tu. Korang nampak ada standard kan, macam-macam. Nanti kita akan test lah satu-satu macam mana kualiti gambar dia, video dia kan. Dalam video unboxing ni saya nak tunjuk sekadar macam simple-simple je dulu. So apa pendapat korang pasal Realme GT8 Pro? Ada 7000 mAh bateri, dual chip terbina, kamera 200MP, banyak fungsi-fungsi tambahan, macam korang juga dapat IP rating lagi kan, air blaster,
pengecasan pantas, lepas tu boleh tukar-tukar dia punya modul kamera kan. Korang rasa berbaloi tak untuk korang upgrade dari previous model? Untuk harga dia saya tak pasti berapa harga rasmi untuk pasaran kita, tapi korang boleh standby sebab dia bakal rasmi pada 24 November 2025 nanti. Mungkin ada promo-promo dekat situ. Dan korang rasa nak saya buat apa je dekat model ni? Boleh komen juga. Lepas video unboxing ni mungkin kita akan dera. Mungkin korang nak tahu kan macam mana prestasi dia, panas tak panas. Before ni kita dah try dera Xiaomi 17 Pro. Dekat situ kita dah nampak lah macam mana kekuatan chip ni. Before tu pula kita ada dera juga chip MediaTek terbaru pun sejuk gila. Tapi Realme ni macam mana? Kalau before ni ada macam bad experience sikit lah dekat Realme GT7. Untuk model ni mungkin lagi better. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di acara seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.